Saya ada ilmu sikit sebab dulu apa tu penelitian bawah saya. So kancil ni sebenarnya dia antara binatang yang ada di Semenanjung dan ada di Borneo. So dia tak boleh, kalau rimau hanya di Semenanjung. So tu satu sebab lah. So dia universal tak ada orang kata Malaya ke, tak ada. Kedua, yalah saya rasa idea dia sebab macam Malaysia ni pun satu negara yang kita tahu kita bukan negara besar. Jadi kalau kita bersaing, kita ada China, kita ada Amerika Syarikat, kita ada Eropah. Dalam keadaan macam tu, Malaysia kena bersifat macam kancil lah untuk kita nak dapat maneuver. Jadi nak kata apa tu kena pandai ke, kena bijak ke, saya ingat tapi itu tak boleh bodoh lah. Kan? Selain dia dah bagi dah Zik. Memimpin itu macam dia kata, tak bolehlah bodoh kan. Sebenarnya bahasa sini itulah yang kita nak sampaikan. Kita tak lagi kancil, jangan bodoh. Janganlah bodoh. Okey, teruskan. Itulah itulah makna main point itu. Dan selebihnya bagi saya ialah ada satu lagi simbolism lah kan. Jadi kita satu lagi branding, mana parti tu sebab tu kita ambil warna kuning dan biru. Dia kena stand out berbanding dengan jenama sedia ada.